korang Dr. Mu sini. Ada yang tanya Dr. Mu, kita punya VIP protein yang makan susu protein mama tu dengan apa-apa tu. Dia tanya, macam manakah cara pemakanan yang seharusnya diamalkan oleh pasangan yang sedang PPC? Saya cakap daripada sudut perempuan lah, daripada sudut isteri. Okey, nombor 1, korang makan nasi dengan portion yang macam ni. Dr. Mu sarankan ambil lauk itu adalah ikan. Nombor 2, Dr. Mu nak korang makan buah. Buah ni. Satu hari korang kena makan 2 ataupun 3 kali portion. Ingat tau. So nombor 3, korang kena banyak makan makanan yang tidak berminyak. Janganlah berbual sangat, lemak-lemak sangat kan. Makanan berminyak berlemak ni memang menghalang kita punya penghasilan telur tu. Nombor 4, korang kena elakkan makanan yang tinggi kafein. Seperti apa? Kopi, sniffing kan, apa coklat yang terlalu bergerak sangat tu ada boleh menyebabkan kesukaran tertentu. Cukup itu dulu untuk hari ini. Buat nak buat jangan lupa dapatkan susu protein Mama TV untuk korang wanita yang sedang fikir berapa jirat. Semua zat tu ada dalam susu ni. Kan senang.